Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TV RZ at PBAKL. Saya Fasiha akan menemani anda untuk segmen podcast pada kali ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sembang santai bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Tetamu kita pada hari ini sebenarnya special sikit ya. Jadi hari ini saya bersama dengan seorang komik artis yang tidak asing lagi dalam industri kreatif Malaysia. Karya beliau bukan sahaja menghiburkan, malah berjaya mencetuskan inspirasi kepada ramai peminat komik tanah air. Jadi saya persilakan Keith Chong Kah-hui atau yang kita mesra dikenali sebagai Keith. Beliau merupakan komik artis bagi komik jualan paling laris di Malaysia, iaitu Lawak Kampus, dan saya pasti mesti banyak peminat Lawak Kampus yang sedang melihat podcast ini. Jadi baiklah Encik, apa khabar Encik? Hi, I'm fine, thank you. Okay. Saya sebenarnya salah seorang pembaca Lawak Kampus ni, dan sebenarnya kawan-kawan saya pun banyak peminat Lawak Kampus. Jadi ini adalah salah satu penghargaan lah bagi saya untuk berjumpa bersama Keith. Thank you so much. Ya, jadi kita mulakan podcast kita dengan kita cerita tentang perkenalan diri untuk Keith. Jadi saya mulakan, bilakah sebenarnya Keith start untuk terfikir untuk menjadi komik artis? Apakah inspirasi utama tu? Sejak I kecil, I memang suka lukis. I lukis ke merata-rata tempat, bumbung ke, itu bukan bumbung, itu dinding ke, I pun conteng-conteng lah. Jadi I memang suka, walaupun I sedang belajar kan, I pun lukis ke, itu pukul latihan ke, pukul teks pun semua I lukis tu. Jadi sebenarnya mula daripada hobi lah kan, hobi daripada kecil. Ya, betul. Okey, jadi seterusnya macam mana boleh terdetik nak betul-betul hasilkan karya, nak jadi komik artis? Kerana masa tu I memang suka baca komik. Tapi dalam era saya tak ada satu company hasilkan komik tanah air. Adalah macam Gila-Gila ke Wujang ke masa tu adalah. Betul-betul. Tapi I just tahu memang sikit macam Hong Kong style atau sikit macam Japan punya style lah. Jadi lepas tu lepas I habis belajar sekolah menengah, I pergi art school. Study design. Ya, masa tu pun tak ada banyak choice nak hasilkan komik lah. Lepas tu I pergi belajar animation. Saya ingat jika tak boleh jadi cartoonist kan pun boleh jadi animator. Macam betul? Sama kan for me. Jadi lepas tu I tengok ada satu majalah nama Gempak. Gempak ya. Jadi dia ada nak upah assistant, comic assistant. I pun try nak dapatkan itu job lah, assistant, comic assistant. Dan nasib baik dia nak upah I lah jadi comic artist. Bukan, comic assistant dulu. Comic assistant. Lepas tu I pun tolong itu comic artist. Mereka yang macam inking ke, brainstorming ke, I pun nak tolong itu cartoonist. Lepas tu bos pun kata lepas you habis tolong mereka, you pun hasilkan kerja sendiri. Masa itulah Lawak Kampus sudah lahir lah. I pun start from that time, the Lawak Kampus. Jadi sebenarnya proses untuk berjaya ni bukan senang sebenarnya. Dia mula daripada bawah. Sebenarnya macam ketekunan, kegigihan kita sebenarnya untuk menghasilkan. Kalau kita minat tu, semua benda boleh jadi kan. Ya, betul. Jadi jadi kita start tanya pasal Lawak Kampus kita. Sebenarnya saya tertanya-tanya bagaimana datangnya idea penghasilan karakter-karakter yang bagi saya sebenarnya unik lah. Ya, betul. Karakter-karakter tu. Masa tu boss I katalah apa saya you come out something like your school life. Because that time I just finished my school. I baru graduate from the school. Jadi I still got some fresh idea start from there. So macam P-pop ke dia ada pimples. Betul-betul. I pun ada school beat.
they have a full of pimples. I just use that, put inside in my story. So some of my friend really that they don't like to study, so dia sentiasa dapat makan kosong. Jadi itu pun dari si kosong pun dari itu kawan-kawan lah sekeliling. Jadi but from that time I pun start use all the idea when I school life. So put inside in the Lawak campus. Jadi inspirasi daripada kawan-kawan sekolah lah sebenarnya. Okey, faham, menarik. Okey, jadi akhir sekali boleh Kev kongsikan nasihat untuk peminat-peminat muda Lawak kampus di luar sana dan juga mungkin nasihat bagi pemula untuk menjadi komik artis. Okay, untuk nasihat kan, I just like don't give up. Yeah, betul. Yeah, and you have to passions to do the comics, because reading comics is enjoy. Yeah, enjoyable. But when you draw the comics, it's very hard. Yeah. So it's not that easy. So I harap siapa yang minat memang nak have the passion to draw a lot and reading lot. And for me, it's like the knowledge is very important. Yeah. So don't say like I don't want to study and I want to draw. No, because you have to study, then you have to use the knowledge put inside in the comics. So that means can become a very good comics. Jadi knowledge is the first priority for us lah. Yes. Okay, jadi sebenarnya saya tertanya juga, jadi mula-mula adalah adakah Kev seorang sahaja yang mengusahakan Lawak kampus ni atau ada penolong ke, assistant? Yang mula-mula I memang ada satu orang saja. Seorang, seorang-seorang lah. Yeah, seorang thing you have to write all the dialogue, all the idea you have to come out, and later on because I nak come out many stories, so I have to upah assistant to help me. Jadi prosesnya panjang jugalah kan. Panjang. Okey, betul. Baik, jadi sebenarnya sedar tak sedar dah sampai ke penghujung podcast kita. Jadi seperti yang kita jadi terima kasih kepada Kev atas perkongsian sebentar tadi dan sudi meluangkan masa bersama kami. Semoga segala yang dibincangkan hari ini dapat memberi inspirasi dan juga memberikan ilmu baru kepada para penonton untuk terus mencintai ilmu, menghayati dunia buku dan menjadikan membaca sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Pergi ke kota membeli sagu, singgah sekejap di Pekan Rabu. Mari kita ke Pesta Buku, banyak diskaun menanti kamu. Sebelum itu, kepada penonton yang masih belum berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, masih belum terlambat untuk datang memeriahkan acara ini. Banyak aktiviti menarik, buku-buku hebat, penulis komik pun ada. Komik-komik yang popular semua ada dekat sini. Novel-novel popular semua ada dekat sini. Jadi, anda juga boleh meet and greet bersama penulis kegemaran anda. Malaysia Membaca, meraihkan buku. Jumpa lagi. Bye-bye.